Jadi satu hari kamu akan tengok satu kumpulan umat aku, dia lalu di tepi kubur, dia kata, ish, kalau masuk dalam ni pun seronok. Bukan masuk menyorok tau. Ish, kalau duduk tempat mereka ni pun seronok. Dia macam inilah, kalau mati pun seronok. Hadis tentang sebut kalau mati ini ada dua versi. Yang pertama, Nabi larang, iaitu Nabi melarang satu orang Allah bagi kat dia ujian, mati senang lah. Itu Nabi larang. Itu hadis lain. Hadis ini diungkapkan oleh orang-orang yang baik. Ni yang kita baca ni. Hadis ini diungkapkan oleh orang-orang yang baik. Apabila, tuan-tuan tengok ada tak zaman ni, apabila kita hidup dalam satu masyarakat hari ni, tengok di keliling kita dengan mungkar, tengok dengan orang tak amanah dalam rumah sendiri pun, yang ni bergaduh dengan kawan ni, yang ni khianat kawan ni, yang ni fitnah kawan ni, dalam keluarga yang besar. Jadi keluar di masyarakat, pi pejabat pun depan mata kita, orang ambil rasuah depan mata kita, dia ni berzina dengan suami kawan ni. Kita jadi, ya Allah, tak sanggup duduk dah kat dunia ni, ya Allah. Bila lalu di tepi kubur, kita kata apa? Kalau mati pun lebih baik. Ada tak zaman ni? Ada. Diungkapkan oleh orang yang dia tak sanggup dah dengan banyaknya kerosakan yang ada. Ini antara tanda kiamat.